Pokok Sana, Kedah, Jabatan Pendaftaran Negara JPN menahan seorang lelaki tempatan di Ibu Negara semalam selepas disyaki memiliki MyKad klon. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, berkata lelaki berusia 35 tahun itu ditahan di Kampung Pandan jam 7.30 malam. Penahanan dilakukan selepas game menerima laporan seorang lelaki mendakwa MyKad miliknya sudah diklon dan digunakan membeli iPhone menerusi pinjaman pembiayaan sebuah syarikat pinjaman berlesen. Hasil laporan itu, JPN melakukan risikan dan satu tangkapan ke atas suspek dibuat 7.3 malam. Semalam ketika waktu berbuka puasa, Muhammad Hafiz Ali Aziz menerusi satu hantaran di media sosial berkata perbuatan itu dikesan ketika beliau mahu menyemak jumlah mata ganjaran oleh syarikat berkenaan menerusi aplikasi. Beliau turut mengakui pernah kehilangan MyKad pada tahun 2013 selepas kediamannya dimasuki pencuri dan melarikan dompet serta telefon bimbitnya.